Selepas 5 konsert mingguan, peminat Akademi Fantasia kini lebih bijak memilih. Di sebalik ketampanan atau kecantikan seseorang pelajar, pengundi kini lebih memilih kepada yang berbakat. Kalau bergelar juara tu biasalah sebab kita depends on SMS kan. Jadi itu semua mungkin ada peminat dia sendirilah yang vote untuk dia family dan ramai lagi lah. Itu antara luahan peminat siri realiti popular Akademi Fantasia ketika ditanya kewajaran sesetengah peminat yang hanya mengundi berdasarkan populariti pelajar tertentu. Yang pasti, kata Hasiati lagi, peminat kini sudah bijak memilih. Pelajar yang layak berada dalam akademi dikekalkan dan yang tidak berbakat akan disingkirkan. Itulah yang terjadi pada konsert mingguan malam semalam. Rizal atau Hasfa Rizal Ayub menjadi pelajar ketujuh yang disingkirkan apabila persembahannya gagal melayakkan beliau terus berada dalam akademi. Terkeluarnya Rizal bermakna tinggal 8 lagi pelajar yang beradu nasib untuk menjadi yang terbaik dan bakal beraksi pada konsert akhir nanti. Langkah awal Nurul Hana Cik Mahazan atau Nana, 24 tahun dalam bidang seni bermula dengan rancangan reality TV Akademi Fantasia musim pertama 5 tahun lalu. Pelbagai kritikan dilemparkan kepada anak kelahiran Muar Johor ini, termasuk suara yang dikatakan tidak komersial dan cuma bersandarkan paras rupa. Sebaik meninggalkan Maestro Talent and Management, bakat Nana mula diuji dalam bidang pengacaraan dan lakonan. Segalanya berubah apabila Nana diterima sebagai penyampai di stesen radio Era. Walaupun ada pihak beranggapan imejnya agak mengada-ngada, bagi Nana, beliau mengambil pendapat itu secara positif. Nana seorang yang happy go lucky, okay? Mungkin orang ramai orang cakap Nana gedik dan sebagainya. Nana rasa pendapat orang tu lain-lain lah. Mungkin kita ceria cara kita gedik pada dia kan. Kita punya peramah cara kita, dia kata mengada-ngada. Itu pada Nana tak kisah. Once sudah kenal, dan dia tahu siapa Nana. Kini tugas sebagai penyampai radio sudah sebati dalam jiwanya dan mengakui tugasnya memerlukan dia mengetahui perkembangan semasa dan ilmu juga pengetahuan. Nana turut berpeluang mengendalikan rancangan Break di Astoria dan berlakon dalam beberapa buah filem. Pada Nana, benda tu rezeki Tuhan bagi satu-satu kan. Okay, mungkin sekarang ni rezeki Nana dulu. Lepas ni mungkin rezeki orang lain. Mungkin depan rezeki Nana pula tak ada ke mana-mana kan. So, rasa satunya Nana rasa Nana kuat berusaha. Nana orang kata yakin dan confident. Kini, apapun kritikan, kata Nana, keluarga menjadi penolong utama buatnya untuk meneruskan apa yang sudah dimulakan. Untuk menyaksikan filem ini.